Biar tuan-tuan muslimah pun jadi saksi. Anda nak jadi macam Ustaz Abu Bakar Cik. Malam akhir dia meninggal dalam malamnya di highway, dia baru pulang daripada pengisian tabligh pemuda Islam. Kita nak menjadikan satu tabiat kita mengutamakan kepentingan Islam. Walaupun kita dalam keadaan derita peribadi, tapi itu adalah pribadi kita. Tapi jemaah adalah keutamaan. Kalau ikut Ja'far bin Abi Thalib dalam perang Mu'tah, Nabi amanahkan untuk dia menggantikan Zaid bin Harisah. Bila Zaid bin Harisah jatuh mati syahid, maka Ja'far pun mengambil alih, pegang diri, tapi tangannya tiba-tiba dicangkah, putus tangannya. Dia boleh je bunuh, aku tak boleh gila, tangan aku putus. Tapi tak, dia sampul dengan tangan kiri, dicangkah pulak tangan kiri. Dia tidak mengalah lagi, lalu dia kepit dengan bahu yang berbagi, menyebabkan kakinya tak dapat jatah pada, jatuh dan mati syahid. Ada riwayat sahabat ketika tangannya jatuh tu, orang Terengganu kata berendek-endek, rendek tak? Kata benda pegang kayu, none, maksud none. Aja kau tak tidak faham none. Dah tu. Tangan none susah nak pegang. Dia pijak tangannya, aku dia betul. Inilah orang yang mempraktikkan kepentingan Islam lebih daripada pribadi. Kita bukan bijak bicara dia. Kita belik pada diri kita. Bagaimana aku nak mempraktikkan kepentingan Islam lebih daripada kepentingan pribadi? Ajar itu dia jadi satu treatment muslimah, insya-Allah di mendatang belakang muslimah akan menjadi satu entiti yang kuat. Kalau semua kepala untuk menentukan. Yang keempat, bertakwa. Yang ni tak perlu disyarah panjang, sebab memang kerja kita dah mesti membina diri menjadi orang yang bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bagilah